36, hak perempuan 137. Lari satu muka surat. Okay. Baik. Tak ingatlah kali sudut saya tak jumpa abang Ustaz lari satu muka surat dengan tu jauh juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. Jadi kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi pada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pembahasan anggota 7 yang perlu kita jaga nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita. Bukan semata-mata memuaskan hawa nafsu, tetapi jagalah hukum ahkam Allah, jagalah peraturannya, kerana semua nikmat itu akan dipersoalkan. Terutama nikmat yang Allah bagi, nyawa, Allah bagi kesehatan, maka kaitlah dengan anggota 7 kita. Kita masih pembahasan menjaga perut. Perangan yang ketiga, kata musannif, adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Sebab apa? Harta haram, buatlah macam mana pun tetap haram. Kita ambil harta haram, pergi buat haji, pergi buat umrah, buat masjid, buat madrasah, bagi orang pergi buat kebaikan, maka tidak ada nilai sisi Allah, walaupun benda kebaikan itu terjadi. Sebab tu kata musannif tak perlu bincang. Cuma kita ada hukum apabila harta itu haram, oleh kerana kita dulu jahil, oleh kerana kita terpengaruhi suasana, maka nak bersih harta tu buat macam mana? Maka pilah bagi kepada Baitul Mal. Kita bagi negara Malaysia ada satu jabatan, dia bagi jabatan ataupun jabatan Baitul Mal. Pejabat Baitul Mal. Baitul Mal ni guna untuk orang Islam pun boleh, orang bukan Islam pun boleh. Zakat untuk asnaf saja. Wakaf untuk golongan yang ditujukan. Lepas tu kita ni ada 3. Bab uruskan wang ataupun harta orang Islam. Satu, lembaga zakat. Yang kedua, Baitul Mal. Yang ketiga, wakaf. Lembaga zakat hanya uruskan zakat yang berkaitan yang penerima dan pembayar. Baitul Mal seluruhan dia boleh semua. Duit halal pun boleh, duit haram pun boleh. Tu Baitul Mal. Di Baitul Mal lah tuan-tuan boleh guna untuk perkara umum. Sebab itulah dulu kita tak ada Baitul Mal. Ulama memfatwakan kalau duit haram boleh kita buat tentang kebaikan umum masyarakat. Contoh, buat jalan untuk masuk kampung, masuk taman, buat tanda awam, buat pagar kubur. Itu contoh. Boleh. Buat orang bagi untuk, bukan untuk peribadi ataupun khusus pada golongan, tapi untuk kegunaan orang ramai.
Nah, itu kalau harta haram. Nah, adapun wakaf ialah kita pindahkan milik individu pindah kepada milik Allah serta merta. Dan ketika itu hak tu jadi hak Allah. Cuma pengurus jaga tu siapa? Nah, kita wakaf tanah untuk buat surau. Surau bukan milik siapa. Tapi oleh kerana surau duduk Taman Belian, maka dilantik orang Taman Belian jaga, urus. Tapi bukan surau tu hak pengurusi, bukan surau tu hak AJK, bukan surau tu hak orang dekat surau. Dah untuk semua orang. Tapi yang urus siapa? Lepas tu wakaf, walaupun wakaf pada individu, tapi bukan milik dia. Sebab tu harta wakaf tak boleh jual. Harta wakaf tak boleh jual. Ganti orang mengurus boleh. Nah, di kita alhamdulillah negara Malaysia kita ni ada yang menguruskan wakaf, dan semua tanah wakaf akan naik kepada Jabatan Agama. Walaupun sini, pondok ni, sekolah ni, masjid ni, surau ni ada nama masing-masing, tapi bukan nama bilik, nama pengurus. Nah, seandainya tak ada orang urus dan sebagainya, maka dia akan naik pergi kepada Jabatan Agama balik, dan Jabatan Agama akan boleh beri arahan siapa yang nak mengurus jaganya. Jadi isu kalau wakaf tu tak naik Jabat Agama, nak atas nama seorang tu juga, akhirnya dia akan jadi isu apa? Apabila orang yang pegang amanah generasi pertama meninggal, anak cucu dia ingat kata harta pak mak dia, dia pun bagi buat harta pun zakah. Tu jadi isu lah. Nah, sebab tu mak pak tu kena beritahu lah. Kalau mak pak tak beritahu, kaya-kaya lah. Nah, orang wakaf, tapi kita jadi apa? Pusaka. Haram lah, tak boleh lah. Tapi kalau anak tu tak tahu, anak tu terlepas, pak yang tahu siapa tak maklum. Nanti contohlah generasi yang kedua tu. Nah, okey tuan-tuan, sebab tu kalau benda haram, kalau kita tahu perbetulkan, tak kira lah bentuk apa pun. Nah, tapi kalau kita tak tahu ketika itu jahil, dimaaf. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, ilmu amat penting. Jahil itu satu kesalahan yang besar. Jahil itu satu kesalahan yang besar. Kita nak terlibat dengan apa amalan, ketika itu wajib fardu'in bagi individu itu. Adapun fardu'in umum tuan-tuan ialah tentang tauhid, fiqh, tasawuf. Itu umum, semua kenal ni. Tapi kalau kita nak terlibat dalam satu-satu hal, kita nak berniaga, ketika itu wajib bagi individu tu. Kita nak berwakaf, maka belajarlah bab wakaf. Kita nak buat haji, belajarlah bab haji, wajib bagi dia ketika itu. Okey tuan-tuan, dan harta yang disangkakan haramnya dengan beberapa tanda, maka ialah seumpama harta raja-raja yang zalim. Payah ni. Nah, tuan-tuan, raja tak mesti raja pemerintah saja. Ketua-ketua pun panggil raja, pengurus-pengurus pun kita panggil raja. Kita jangan sebut raja, nampak raja, dah kita pun panggil raja juga. Nah, nah, ketua tu sayyid. Nah, maka tuan-tuan, kalaulah dia tu zalim, apa benda zalim? Langgar hak. Nah, walaupun seri surat menyurat betul nama dia, mahkamah pun buat keputusan kata dia punya, dia benangkih dan sebagainya, tapi kalaulah itu bukan hak dia, tetap zalim. Zalim kenapa? Langgar hak. Meletakkan sesuatu tak kena pada tempat, masa, keadaan ataupun haknya, maka itulah zalim. Semayang asar pukul 8.30, zalim. Nah, semayang asar 8.30, zalim. Pasal apa? Hak asar di antara pukul apa? 4.30 ke 7.30 ni contoh. Pergi semayang pukul 8, zalim. Berdosa. Apabila zalim, mana langgar hak. Nah, hak Allah apa? Jangan syirik. Itu hak Allah. Dan pegawai-pegawai, tu dia malah lah. Nah,
Dan halta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratap orang mati tu orang dulu. Dia ambil upah Cina mati. Kita tak bagi mati tu mampu. Sebenarnya mati ya, tapi kita ni istilah. Kalau Cina mampu. Atas sini bagi mampu juga. Mampu itu kasar sangatlah Cina mati. Kalau menatah kita juga bagi mampu. Hak tu mati macam kita. Cuma istilah fiqh dia tak sebut, dia sebut bangkai dengan mati. Kalau mati itu menepati hukum syarak, kalau tak menepati hukum syarak dia panggil bangkai, maitah. Okey tuan-tuan. Mana tuan-tuan, tak kira lah kita buat satu kerja yang membawa kepada perkara yang dilarang oleh Allah dan kita dapat hasil, maka itu haram. Dan tidak merantau orang mati, ambil upah tu tipu. Sebab tu tuan-tuan, hukum syarak segi umum mudah ya tuan-tuan, dapat dengan cara tipu, hukumnya haram. Sebab tu jual beli, semua hukum angkat. Hukum angkat nikah, angkat jual beli, angkat sewa, angkat gadai. Tuan panggil angkat tu apa? Janji. Sebenarnya angkat tu ngadan, tapi bahasa Melayu dengan ta. Angkat dun. Angkat nikah, tapi tak jadi dalam Melayu. Nak jadi angkada. Bukan kolak kat kawan tu pula. Akdun tu mana apa? Ikatan. Tu fil uqad. Tu kita baca tabat jada kan. Apa tiu fil uqad, ditiu pada simpulan, ikatan, simpulan lah. Okey tuan-tuan, pegawai dan harta yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratap orang mati, atau menjual arak, ataupun bermuamalah buat kerja dengan cara riba. Mana ada seorang yang tanya, ngaji tak? Pandai baca, rajin baca, tu cerdik. Cerdik pun tuan-tuan, bab agama dia tak boleh kira cerdik saja. Bab agama dia kena belajar. Dia kata dia ni duk kerja lu ni dapat 1,007. Besilah kahwin, tak ada anak apa. Dia kata dia dapat tawaran kerja tempat lain. Dia ni tukang masak, baru kerja baru kerja tak sampai 6 bulan lagi. Memang orang mula bagi yang basic tu pun nasib baik orang bagi 1,007, tak potong apa nama apa BS lah apa benar kan. Orang tak potong, orang bagi full. Tengok dia kata tak cukup. Dia ada tawaran daripada member Cina dia tukang masak, dia kena kedai member dia. Tapi masak Cina kena buat apa? Haram. Gaji 4,000. Dia kata atas darurat dia boleh pergi kerja situ. Saya kata darurat apa? Dia kata tak cukup. Jadi tak cukup dan mana? Dia pun kira lah, bayar, homo, bayar telefon. Dia telah sekali ustaz, sebulan, hujung bulan tinggal 50 lagi. Saya kata kaya lah, ada duit lebih. Betul tak? Dia tu tak cukup. Nak bawa pergi makan ni. Saya kata Islam hajak kita qanaah, mencukupi dengan apa yang ada. Kalau dia buat macam tu, semua orang tak cukup. Semua kita ni layak makan zakat, fakir miskin. Sebab manusia ni perempuan tuan-tuan, kita ni Allah dah habang ada. Kalau kita tidak redha, tidak ada sifat qanaah, kita akan lawan dia apa? Tamak halubah. Quran kata apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni kalau dah ada sifat tamak halubah, dia akan kira sampai mati. Mati dah pun kedekut lagi. Semalam baca hadis bab tamak halubah. Nabi kata apa?
Orang yang ada sifat tomok lobo dunia ini lebih bahaya daripada 2 ekor dua ekor serigala. Bagi serigala lah, yang dilepas pada satu kawan kambing. Serigala ni lapar, tak makan 3 hari 5 hari dah. Faham? Orang lepas dia sekawan kambing. Tapi manusia yang tomok lebih bahaya pada serigala 2 ekor tu. Sebab tuan-tuan, binatang ni walaupun dia lapar macam mana pun, dia makan kenyang habis. Betul? Nah, tuan-tuan bisa tengok geografi anak harimau, singa tu. Tu lembu kami duduk jalan, dia pun kejar. Kita tengok kejam betul. Tapi sudah dia makan kenyang, walaupun anak lembu duduk sebelah dia akan tangkap. Betul tak? Yang pun duduk lenok, anak lembu duduk cium ekor dia. Dia buat macam tu lah. Pasal apa dia tak tangkap? Sebab dia dah kenyang. Itu sifat. Tapi kalau manusia kenyang dah, orang bagi, demam pun ambil. Ni contoh tuan-tuan makan rayan banyak orang ni. Ni contoh musim rayan kan. Makan sampai batuk sorok pun tak ada dah. Esok tidak nak buat malam ni betul. Ni saya melawak lah ni. Makan ni tuan-tuan dah sorang pun tak ada demam. Tak tengok orang yang bagi ni mau saking dalam tu sorang sebiji, sorang 2 biji, ambil lah sorang 2 tuan-tuan. Agak-agak demam batuk tadi ambil tak ambil? Ambil. Tengok punya buat-buat ni. Itulah sifat manusia. Dia demam pun pasal derian tu lah. Ni contoh hayalah. Si esok mula tengok minggu mana esok tak ada siapa nak makan. Okey, itu contoh saja nak bagi faham. Sebab itulah apabila iman korang, takwa korang, dia akan kira halal haram. Dia tak kira, asalkan dia dapat memuaskan apa yang dia nak. Dia nak bohong ke, dia nak tipu ke. Sebab itulah sini kata tuan-tuan, atau berjual beli Strolling ni mana muzik lah tu ada suruh naik. Dan alat-alat muzik bila beli piano, beli sebab tu haram. Beli pun haram, jual pun haram. Muzik yang melalaikan, yang tak dibenar oleh hukum syarak. Taklah rumah benda haram tu hari-hari dalam rumah tu. Orang kaya dulu kan dia main piano tengah malam. Lepas tu panggil pula guru yang mengajar mahal. Agak-agak perempuan, kalau seorang kaya bagi anak perempuan dia mengaji belajar piano, sebulan agak banyak 30 ke 300. Tapi kalau mengajar Quran habaq 300, orang kata apa? Sedangkan Quran tu nak selamat dia di akhirat. Piano tu bawa dia ke neraka. Sanggup bayar. Sebab itulah umum tuan-tuan, nak masuk syurga mudah, tak kena bayaran mahal. Nak masuk neraka payah, bayaran pun mahal. Nak masuk neraka tu kena bayar mahal. Tuan-tuan, itulah Nabi sebut. Tapi hak mahal, hak tak ada mana, hak tu lah manusia pun. Dan seumpamanya maka sesiapa yang engkau telah ketahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya adalah daripada sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil daripada tangannya, walaupun boleh jadi ia halal, adalah haram. Kerana itulah yang ghalib pada zon sangkaannya. Tuan-tuan, kita tahu seorang ni dia kerja hak baik ada, hak tak baik ada. Tapi hak tak baik tu lebih banyak pada hak baik. Kita pun pergi ambil dah kat dia sama. Maka hukum segi tersah haram. Pasal apa? Apabila banyak haram, hak halal sikit, mana mengatasi, melebihi benar hak haram. Tapi orang kita zaman ni tak kira macam tu dah. Kira Islam sudah. Dia kan kira hasil kawan tu halal ke haram, dia tak kira. Dia kan orang Islam bagi dia ada tu.
Kita ni orang panggil tak halusi, tak awasi, tak apa-apa nak kira, asalkan dapat sudah. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikut syaratnya. Betul tuan-tuan, harta wakaf dia ada wakaf untuk umum, wakaf untuk khusus. Kalau kita kerja fiqh akan jumpa bab ni. Aku wakaf kebun raya ni kepada orang Taman Berdian lorong 5. Contoh ni. Berarti lorong 6 boleh makan tak? Tak boleh. Tu kadang-kadang jadi isu kita ni. Sebab tu tuan-tuan, nak buat kebaikan jangan kedekut. Buat betul-betul. Tuan-tuan perasan orang tua-tua dulu dia tanam durian lagi. Lepas tu dia kata apa? Durian ni tak boleh siapa makan, jangan ada siapa jual. Ni wakaf untuk anak cucu. Sudah. Kalau dia sebut kata wakaf tu berarti anak cucu yang boleh makan. Kecuali nak cucu ambil milik bawa bagi ke orang, tu tak apa. Mana keluar tak boleh tu susah. Orang panggil wakaf pada golongan yang tertentu. Tapi kata wakaf ni untuk semua orang Islam. Clear? Apa pun tak apa. Orang panggil tak menepati syarat. Syarat saya ambil contoh tadi lah. Kalau dia kata ni wakaf untuk fakir miskin, berarti orang kaya tak boleh. Kalau dia kata wakaf untuk orang musafir, berarti tak musafir tak boleh. Orang panggil tak menepati syarat. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haramlah ia mengambil harta ataupun makanan yang diwakafkan khusus kepada penuntut yang ada di dalam sebuah madrasah. Dia kata apa? Saya ni bagi sumbangan untuk bagi orang yang mengaji di sini. Tengok dua orang tu dah subuh pun tak bagi, dia makan juga habis. Sebab tu orang yang mengurus pondok, madrasah, sekolah, dia mesti ambil kira dalam hal tu bila disebut kata macam tu. Tapi dia kata untuk pengurusan dia tu umum. Tapi kalau untuk mengaji dah. Termasuklah perempuan. Dulu perempuan dia tak ada NGO. Betul tak? Zaman dulu ni dia tak ada NGO. Dia ada pondok, sekolah, agama macam tu. Dah ni ada NGO. Ni kena kat saya, kena jaga. Kalaulah dia bagi untuk pengurusan sama, okey. Kalau dia kata bagi untuk mu'alaf, mana mu'alaf lah. Tapi hukum fiqh kalau harus ambil, tapi bukan ambil lebih-lebih, ambil untuk pengurusan saja. Betul saya sebut ni apabila kami ni dipanggil oleh Ustaz Wadi, berapa NGO yang aktif dan kalau muda ni lebih kurang 9 macam tu lah. Maka pada jadi isu yang zakat belik dari Selangor kan, 23 juta betul. Isu tu 230 juta. Saya sebut tu banyak, orang banyak tengok banyak lagi. Apabila jadi macam tu, Ustaz Wadi pun panggillah kami semua berjumpa dengan SPRM untuk terang apa boleh, apa tak boleh, tang mana tak kena. Lepas tu soalan keluar nak tanya tuan, tanya, boleh kau orang bagi kat kita, kemudian kita ambil buat pengurusan 30%. Komisen lain, ada pengurusan lain. Komisen asing, komisen tu boleh kat dia. Pengurusan ni untuk minyak kereta, banyak makan, elau, itu bagi pengurusan. Tahu tak tuan-tuan jawab apa balik? Siapa tentu 30 tu? Dia tanya balik, siapa tentu 30 tu? Undang-undang mana? Sudah. Undang-undang mana diperuntuk kata boleh ambil 30%? Di atas segi undang-undang tak ada. Tapi kalaulah 30% tu memang untuk pengurusan, dia kata tak apa pun. Tapi segi peruntukan undang-undang tak ada.
Yang jadi isu masalah ambil pengurusan lebih pada kegunaan. Betul. Nah, dapat 5 juta, pengurusan 3 juta, bagi kepada asnaf 2 juta. Tu tak betul dia tak? Orang bodoh pun tahu. Dia fikir tak betul ya dia kata. Orang bodoh pun tahu kata tak betul. Kalau lah 20% betul lah. Boleh terima juga akal orang biasa ni. Tapi kalau lebih pada pengurusan, lebih pada orang panggil yang dituju, itu tak betul lah. Nah, tu contoh ya dah. Berarti dah lari. Nah, betul tuan-tuan. Apabila kait dengan benda wakaf, berarti kena tepat. Nah, kalau dah buat pengurusan, itu harus, tapi bukanlah ambil untung. Ambil untung masuk komisen tu pula. Nah, komisen tu dah untung. Nah, sebab tu seronok ada cari pasal apa? Dapat 30%, dapat 50%, dapat 60%. Nah, tuan-tuan, berarti di Kedah tak buat lah. Yang bukan Kedah, Noiland. Noiland. Nah, kalau dah dia dapat cari zakat 10,000 ke atas, dia akan dapat pada dia komisen 60. Tuan-tuan, Kedah dia tak ada komisen tu. Dia ada perkataan wakalah. Apa makna wakalah? Kita keluar zakat pada lembaga zakat Kedah yang 10,000 ke atas, harus bagi orang itu, bukan sunat, bukan wajib, harus. Harus mana nak ambil, tak apa, tak ambil, tak apa. Harus bagi dia isi borang untuk jadi wakalah. Mana wakil daripada zakat untuk bagi orang yang layak, bukan bagi kat dia. Tak sama tuan-tuan. Komisen ni dia dapat. Hak ni wakalah bukan. Contohnya tuan-tuan, saya jadi amil zakat. Nah, tu lain. Hak ni wakalah ni mana saya pergi keluar zakat 300,000. Contoh 300,000. Tuan-tuan, saya akan ada duit lah. Jangan tengok muka saya 300,000 pula. Nah, lepas tu, saya nak buat wakalah, maka akan dapat balik mula dengan 25% sampai ke 50%. Dapat balik bukan dapat kat saya. Saya jadi wakil zakat untuk buat program ataupun orang yang layak asnah dapat. Kita boleh bagi tangan sendiri. Faham tak? Kita boleh bagi tangan sendiri. Mana kalau kita keluar zakat 10,000, kita dapat 2,500 untuk kita nak bagi siapa yang kita nak bagi madrasah kan, nak bagi mana boleh. Itu panggil wakalah. Ambil perkataan wakil. Tapi kena isi borang lah. Tak isi borang zakat pun tak bagi. Nak buat surau masjid, nak omah orang boleh. Sebab tu sebahagian pegawai zakat, orang yang bagi banyak-banyak, dia pun buat wakalah, buat omah pada fakir miskin. Hari siap tu panggil hak wakalah banyak tu, serah nak kunci. Dia pun seronok tak? Nampak hasil bagi orang macam tu. Nak tu panggil wakalah. Ambil perkataan wakil. Nah, okey. Sebab tu kata musannif, di antara seperti orang yang bersungguh-sungguh mengaji baru boleh. Dan sesiapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksian, syahadah. Mana fasik. Mana orang yang makan ataupun dapat cara haram masuk dalam fasik, maka dia segi hukum syarak tak sah jadi saksi. Sebab itulah kita masa nak angkat nikah, wali kena apa? Kena soleh, tak boleh fasik. Wali kena soleh, lawan bagi soleh, lawan bagi fasik itu soleh. Saksi kena soleh. Lepas tu tengok wali tu tak semayang, contoh lah ni. Tu imam pun baru kenal masa nak angkat nikah ni, Jumaat pun tak tahu duduk mana. Lepas tu dia pula nak angkat nikah sendiri.
Tok Imam kata apa? Mailah kita sama-sama istighfar. Tu cara lembut tu. Tu Tok Imam lembut tu. Mari kita istighfar sekali, kita selawat sekali, kita syahadah sekali. Lepas tu buang kat nikah. Kalau main Tok Imam keras sikit. Mana wali? Oh, bagi wali. Nah. Istighfar sekali. Nah. Syahadah sekali. Baca Fatihah. Ni buat panjang. No. Pasal apa? Tok Imam tahu kata tak sembahyang. No. Baca Fatihah tak habis. Tok Imam tahu tak habis, tak boleh angkat nikah. Tak ada. Tunggulah. Dia hafal. Tok Imam berhak tak? Berhak sebenarnya tuan-tuan. Tapi Tok Imam tolak ansur saja. Kalau Tok Imam nak buat macam tu, boleh ya. Pasal apa? Dia bukan hari itu saja, sampai ke akhirat. Ada siapa yang bawa mualah pergi nak kahwin. Yang syok apabila suruh istighfar, mualah boleh istighfar. Pengantin orang Islam istighfar tak habis. Sudah. Tok Imam kata mana? Itulah tuan-tuan, itu sebahagiannya lah. Nahbab kata apabila seorang tu terlibat dengan dosa besar, fasik, sama ada tinggal kewajipan yang disuruh ataupun buat larangan yang kata haram, kalau dia tak taubat, hukumnya fasik. Okey, dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf daripada wakaf yang khusus untuk mereka. Mana orang wakaf kan ni, contohlah wakaf pondok ni, contoh pondok ni untuk orang ngaji tasawuf, orang warak lah. Tak tengok kita tak warak mana pergi ambil tentu, tak boleh lah. Sebab dulu ni tuan-tuan, tuan-tuan ahli sufah zaman Nabi dah ada ahli sufah. Mana sahabat yang hijrah main ke Madinah tidak ada orang panggil keperluan asas. Walaupun dia duduk tempat tu kaya, tapi kerana nak bela agama, maka mereka ni duduk tumpang masjid. Maka dia panggil ahli sufah. Kalau kita pergi Madinah, dia ada tembok bina tinggi di belakang tu, di belakang bakong Nabi tu. Itu dah kebanyakan ulama kata tu dah tempat ahli sufah duduk. Dan kalau tuan-tuan kita tu pun orang yang duduk situ pun rupa macam ahli sufah. Dengan pakai ni kan, dengan pakai duduk tak berubah. Wallahu a'lam. Yang tak mau tipu tu ya. Kita tak sangka apa, hanya lagi faham saja. Kata kalau dikhususkan golongan tu lah. Okey, tasawuf ni berarti dia lebih daripada hukum. Mana dia kait dengan adab. Itu tasawuf. Akhlak, adab. Itu bagi tasawuf. Tapi menepati hukum syara' itu tasawuf. Dia nak pergi ke arah warah dan zuhud. Kita mengaji ni tasawuf lah ni. Nak basuh hati kita. Sebab tu orang tasawuf ni tuan-tuan, dia duduk dengan siapa pun boleh. Dia boleh ikut apa panggil arus ataupun lantunan orang tu, tapi menepati hukum syara'. Kata musannif, dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat. Sebut dah sebelum pada ni harta-harta syubhat. Sebab tu orang wara' tinggal yang syubhat. Orang zuhud tinggal sebahagian kelazatan dunia kepada arah taat pada Allah kebanyakan. Itu bagi zuhud. Kita ni warak pun payah, zuhud lagi payah. Tapi kadang-kadang ada orang zuhud. Zuhud ni tuan-tuan bukanlah kata rumah kecil, naik basikal, jalan kaki, tak mesti. Bukan. Zuhud dia tinggal kelazatan dunia. Contoh ni tuan-tuan, dia orang kaya, dia boleh ya tuan-tuan nak makan, nak minum mahal-mahal. Macam orang duk makan hiding-hiding, minum hiding-hiding lah dia. Orang tak minum lah teh air 5 orang minum latte cappuccino. Tak tahu saya tu, tak tahu nak sebut lah banyak tu, berlekut tak ngerti nak sebut.
Nah, makan lem chop, chicken chop, nah apa chop tak tahu dah. Nah, ayam saja RM25. Boleh ya, duit gaji dia belah-belah ribu, tapi dia makan biasa, hot lebih dia ambil duit tu buat kebajikan. Tu orang panggil zuhud. Boleh ya tuan-tuan nak tinam kowe tu. Tunggu dalam kowe RM7,000, RM8,000. Dah ada tidak lantai ya. Nah, tuan-tuan baca malam hadis zuhud Nabi kan. Nabi tidak atas tikar yang dibuat oleh nak anyam dengan daun kurma, buah kurma. Bangkit nampaklah di lambung Nabi ni bekas tikar tu. Sahabat tengok kata, ya Rasulullah, maukah kami nak buat satu hamparan baik kepada Nabi? Nabi kata cukup dah. Nah, bukan nak duduk lama pun, nak hidup dunia ni macam singgah sat tu nak pergi lah. Kita tuan, kalau orang tawar macam tu, terima kasih, alhamdulillah. Nah, contohlah ni, orang tahu kat saya contoh lah. Nah, Allah Ustaz, nah tak apalah Ustaz, kami buat ni bagi orang yang beli baru. Terima kasih, alhamdulillah. Kita, Nabi tengok, Nabi bukan sekadar Nabi tolak tu dengan nasihat. Nah, Nabi kata tak apa ni pun boleh dah, hidup bukan lama pun. Diumpamakan kita ni hidup dunia seperti kita ni singgah, musafir singgah sat, lepas tu nak pergi tempat dituju. Dunia ni singgah ya, bukan tempat yang kita nak duduk kekal. Nah, satu hari Nabi lalu tuan-tuan, sahabat tengah nak baiki satu rumah. Nabi kata buat apa tu? Ni tu perbaik rumah Rasulullah. Ni saya cakap pasal kampung dia dah faham ni. Nabi kata apa? Perbaik lah, tapi tak tahu dah nafsan siap apa, sempat sudah ke tak, nanti mati dulu. Nah, maksudnya jangan keterlaluan dalam semua hal. Dalam hal dunia kita nak pergi memuaskan hawa nafsu kita, penginapan, pakaian, kenderaan. Nah, tak mahu zaman lalu ni tuan-tuan, kalau duk tengok telefon tu dah duk kejar tu, semua duk masuk tunjuk. Nah, ada dah pun makan tak habis, guna tak habis lagi. Dah pun tunjuk, kita pun tengok. Tak layan lah tuan-tuan, tak layan lagi lah. Orang kata murah, pergi beli hak tuan-tuan tu pula, tak ada pergi lah. Tapi dah murah, Muzanking tinggal RM10 nak dapat mana? Tidak ni RM50 kata kan. Makan juga. Nah, betul awak lah, dah ke tangkap kering, tak kering macam mana? Hantar sampai 5 biji. Nah, tu mula ada ibadat kuat dah? Tak kuat. Mula lah. Tu. Nah, mula lah. Nah, lenguh, demam macam-macam lah. Tu contoh lah. Nah, jadi dia hantar tayang terus. Nah, kerap pula tu. Kata musannif, halal dan haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lagi bahas panjang. InsyaAllah kalau umur panjang kita akan naik ke sana. Nah, ni kita Bidatul Hidayah. Lepas tu akan naik. Nah, apa? Hidayatul Salikin. Nah, tu akan naik Ihya Ulumuddin kalau umur panjang. Nah, tak panjang kita jumpa akhirat. Itu jawapannya. Nah, kata musannif, maka hendaklah engkau merojak nak ke sana, mana ke kitab Ihya Ulumuddin, kerana mengetahui cara mencari harta yang halal ini adalah wajib. Nah, bagi seorang suami, seorang bapa, seorang lelaki ataupun seseorang individu itu. Dan mencari harta yang halal itu adalah wajib seperti wajibnya engkau semayang 5 waktu. Tapi orang tak berapa kira mana rezeki halal tak halal, asalkan dapat. Nah, semua orang tahu kata cara tak betul, tapi kalau dapat dia tak kisah. Bahkan tipu orang lain pula. Kadang-kadang benda tu sikit ya tuan-tuan, tapi boleh kerana kadang-kadang nak bagi laku. Contoh kita pergi ambil darian tuan-tuan, di Marbuk ya, tapi kita abang layan balik pulau ya. Mohon tak? Mohon. Rezeki itu halal ke haram? Haram lah. Pasal apa? Perkataan tu tipu.
tuan-tuan, Islam ni cukup jaga bab wara, tipu menipu. Nah, okey, habis bab tu. Masuk sedikit bab yang kelima. Nah, sekarang mana boleh, insya-Allah. Sedikit pendek ni. Yang kelima, menjaga kemaluan. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluanmu daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau jadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maksudnya, dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apa-apa yang mereka memiliki daripada hamba jariah, maka mereka tidak tercela. Sebab tu hukum syarak, tuan-tuan, nah, lelaki boleh kahwin 4 kalau nak kahwin. Tapi nak kahwin kena tengok orang belakang dulu. Boleh ke kedah, jaga. Tadi cerita Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kahwin isteri pertama tak dapat anak. Sampai umur 122 baru dapat. Tapi tuan-tuan, oleh kerana Sarah bini pertama tuan-tuan, dia ada khadam nama Hajar. Dia adalah hadiah khadam tu pada Ibrahim. Lepas hadiah pada Ibrahim, dia tengok Hajar dapat anak. Duk tak lama Sarah baru nak dapat. Walaupun Sarah tu umur 90 dah. Orang pun ambil contoh sekat mana, bini pertama tak dapat anak, nak dapat anak kena kahwin seorang lagi. Tapi dia tak ambil cerita kata apa? Bini bagi. Faham tak? Faham tu? Cerita bini bagi. Bukan saja bini nikah. Lepas bini bagi baru dia nikah. Lepas tu tuan-tuan, sebenarnya Ibrahim ada isteri seorang lagi. Selepas pada Sarah meninggal, barulah Ibrahim kahwin seorang lagi. Ada anak 6 orang. Selepas pada Sarah meninggal, bini pertama meninggal. Sama juga Nabi kita kahwin tuan-tuan 2, 3, 4 selepas pada isteri pertama meninggal. Tapi bukanlah kata haram kepada. Itu nampak sunnah. Tapi sunnah tu tuan-tuan bukanlah kata tak boleh buat, kena buat mesti macam Nabi dah. Cuma kita segi hukum nak kahwin lebih pada orang, mesti mampu dan dapat mengadilkan. Allah pun sebut, kalau tak boleh adil, fawahidatan, satu cukup. Kalau tuan-tuan satu tak pening pada, ambil seorang lagi bagi pening. Tapi kalau satu pun pening, ambil 2, kepala dah bawah. Ini melawak dia antara kita. Yalah, dia faham. Saya tak masuk mana-mana. Udah lelaki pun okey, udah perempuan pun okey. Ketak lagi saya tak boleh balik. Okey, itu tambahan saja. Mana segi hukum syarak tak apa. Jangan tuan-tuan duk jaga, tengah orang jaga ni, jaga. Jaga status, tak mau bagi kahwin 2, tak mau kahwin 2, tapi buat benda salah. Ada? Nak jaga image. Si isteri pun tuan-tuan tahu kata suami buat benda salah, tapi nak jaga image, aku mesti satu, tak boleh 2. Tapi tahu kata suami buat benda salah, maka tuan-tuan tak betul. Okey, dan engkau tidak dapat menjaga kemaluan kecuali apabila engkau menjaga matamu. Dan dunia akhir zaman, payahlah tuan-tuan. Ini dalam ni. Lepas tu tuan-tuan, Yahudi dia tarik perhatian kita. Tuan-tuan tengok, kebanyakan 80% iklan benda apa pun yang pegang barang, yang tunjuk, yang pun lelaki perempuan pula. Tuan-tuan orang tak? Tuan-tuan tengok iklan tayar kapal, tayar kuat, tapi yang tunjuk tu apa? Perempuan kurus kecil.
Dan sepatut tanya kat kau, baru pun orang lelaki bukan kau baru betul ya tak? Nah. Tuhan orang panggil Yahudi pandai. Nah, sebab tu tuan-tuan maksiat ni, nah mata ni Allah. Sebab tu tuan-tuan, mata kita ni tak layak nak lihat Allah di dunia, tak layak sebab maksiat banyak mata ni. Nah, sebab tu Nabi pun, Rasul pun semua tak dibenarkan. Tapi akhirat tuan-tuan boleh nampak zat Allah. Nah. Salah satu nikmat yang paling besar bagi ahli syurga bila Allah bagi nampak zat Allah. Nah. Sebab tu tuan-tuan, menjaga matamu daripada melihat yang haram, dan juga menjaga hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan. Dia boleh tengok mula fikir mata. Sebab tu Nabi kata tuan-tuan, so kita nak jaga mata dengan rendahkan pandangan. Nah, jangan salah faham pula. Saya rendah jalan dunia tu, pang belaga. Dah. Mana tuan-tuan, kita tengok apa panggil, tengok cara biasa. Jalan tengok macam tu, bukan jalan tengok tu nampak mata lah. Ternampak tunduk. Nah, ternampak. Tuan-tuan, nampak, ternampak, tengok tak sama lah. Nah, kalau ternampak itu tak berdosa. Nampak berdosa. Tengok tu lagi ya. Tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan, salah satu yang kita dengar hadis yang mengatakan orang perempuan masuk neraka banyak pada orang lelaki, salah satu apa, dosa apa? Dedah aurat. Dedah aurat. Nah, tak taat suami. Nah, dedah aurat. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok kebanyakan biasa orang umum lah tuan-tuan, dia asal Islam ni pakai tudung dah cukup dah, tapi baju tangan sekerat. Nah, dah tangan sekerat dia buh tu pula apa. Esok tu lagi jadi tertarik orang tengok, kan? Nah, sebab tu kena faham tutup aurat tu apa? Tutup aurat selain pada anggota yang ditetapkan, maka dia tambah dengan apa? Tak nampak bentuk badan, tak nampak warna kulit. Tak nampak bentuk badan mana ketat, tak nampak warna kulit mana jarang. Dia faham tak? Bila sebut kata tak nampak bentuk badan mana ketat, tak nampak warna kulit beri makna jarang. Ni pakai nampak di dalam tu, rantai mah ada dua. Contoh, nah, zaman dulu orang pakai tudung bawai tu, bawai lagi mahal, lagi nipis. Saya tahu lah. Saya tahu lah. Nah, kalau hak kerah tebal, hak tu murah. Lepas tu kita ni nak beli hak mahal murah, beli hak mahal, tambah geng cikgu. Mabuk pula cikgu kena. Nah, kat sekolah orang pakai jual kan. Nah, lah ni hutan tudung bawai, habis. Orang tak benar lah. Jual pun tak laku dah. Dia macam tu lah perempuan. Aurat tentang tutup aurat tetap, tapi cara tutup trend tu sentiasa berubah. Pakaian macam tu. Nah, yang si lelaki pula yang pakai ketat lah. Ni geng mana? Geng kayak basikal. Nah, sama kalau terkenal dalam ni ada kena kat dia. Nah, jalan pun kengkang. Tadi orang perempuan ni lelaki. Nah, kayak basikal. Nah, kalau saya cakap kasar sikit apa? Nah, pokok nyok pun nampak, buah nyok pun nampak. Cakap kasar lah tu. Tutup aurat dah? Tak tutup aurat. Pasal apa? Ketat. Sebab tu dah tadi dia sebut tak nampak bentuk badan. Kena faham ayat tu. Nah, jarang dan juga ketat. Tak boleh. Kita ni nak, walaupun lelaki nak pakai, kalau nak ni mentang-mentang dia selalu dia pakai, nah, tak kena. Nah, okey. Nah, sebab tu mata salah satu punca yang menyebabkan fikiran kita tak terkawal. Mata.
maka jagalah mata. Nah, sama-sama kita memperbaiki. Tuan-tuan tengok telefon ni tuan-tuan. Kita nak cari benda lain, dia keluar benda lain. Nah, kita baru tekan nak cari hak kita, dia keluar benda lain. Hak selalu masuk, salah satu apa? Jualan. Shopee lah. Kita tekan sikit, kita dia keluar jual lah. Kita pun tak tengok tekan-tekan, pak naik. Lepas tu jual, kalau cari, dia keluar hal lain pula dah. Sebab tu ujian kita amat besar dengan benda ni. Nah, hak ni semua kena. Orang awam pun kena, ustaz pun kena, ustazah pun kena. Nah, jadi kita nak kena jaga. Nah, saya juga perlu jaga, tuan-tuan perempuan perlu jaga. Tambah budak-budak, Allah, cukup bahaya. Nah, cukup bahaya kalau kita tak kawalkan anak cucu kita kecil-kecil ni. Allah, nah, perempuan tuan-tuan zaman kita pun tahap ni. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Allah. Tambah dah ni pula AI ni baru lah. Nah, nah, ada pula ustazah AI. Saya baru tahu. Nah, betul tak tahu kata ustazah AI tu betul? Indonesia tak, saya tak tahu. Saya boleh tengok ucapan bagus lah. Nah, saya tengok muka senyum, apa so pipi apa semua. Nah, AI pula dah dunia akhir zaman. Nah, sampai agama pun jadi AI. Nah, wallahu a'lam. Nah, ni perkongsian sebenarnya kita hadapi benda ni. Nah, kita hadapi. Sebab tu kata musannif tuan-tuan. Nah, saya nak habis bab ni. Nah, sebab tu kata musannif, nah, hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat ataupun berlebih-lebihan dalam memakan yang halal. Sebab tu mata pun kait dengan makan juga. Nah, sebab tu tengah orang dia tak kira tuan-tuan benda tu syubhat tak syubhat, asalkan sedap, asalkan orang duk review, asalkan ni trend, orang duk cakap. Tu bab makan. Korea tak Korea, Jepun tak Jepun, nah, Allah, asalkan ni budak-budak muda, nah, kopi dan sebagainya tak tahulah tuan-tuan. Nah, pasal mata lah, punca di mana? Mata, telinga, mulut tu. Dan semua ni sebab tu tuan-tuan, kita ni tang kepala saja tuan-tuan ambil wudu berapa kena buat? Hak wajib 2, hak sunat 3. Ni tang kepala saja ni. Nak basuh semua ni tuan-tuan. Wajib apa? Basuh muka, sapu kepala. Sunat komong, ayak masuk hidung, basuh telinga. Nah, ada juga kata tambah sapu kata engkau ni. Hak lain satu-satu ya tak? Tangan satu, kaki satu, pitang kepala ni. Lepas tu punca mana? Mulut, mata, telinga. Nah, okey tuan-tuan. Nah, sebab tu kata musannif, kerana semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan punca bermulanya syahwat. Mana keinginan, kemahuan, nafsu, tangin pada benda tu. Tuan-tuan, kita tengok benda-benda banyak, hak tu lah akan masuk kat kita. Kita tengok Quran banyak, Quran masuk. Kita tengok tuan-tuan buku agama banyak, masuk. Kalau kita tengok kartun, kartun lah masuk. Nah, ni buat kartun monyet dua ekor tu bersembang masuk. Ada seorang anak murid saya, ustaz lah, dia tengok tu monyet tu masuk, ini nak masuk apa? Cili padi. Monyet tu hajar. Dia tu syok lah. Tuan-tuan, monyet pun tak tengok kita masuk. Kita ni memang tertipu lah tuan-tuan. Allah Akbar. Nah AI. Nah, bunyi AI tu habis dah. Okey tuan-tuan, cukup lah, banyak lah. Yang penting kita sama-sama ambil kira. Nah, jaga dah. Nah, semua kita bakal jaga, termasuk saya sendiri. Kita sambung lagi insya-Allah akan datang. Kalau tak ada apa, kita sambung yang kena menjaga 2 tangan. Nah, saya difahamkan, saya beritahu cikgu ada sahabat saya Ustaz Yusri ataupun Maulana Yusri, yang mana senior saya setahun masa dia mengaji. Beliau ada buka madrasah di Satun. Dan
siapa besok pergi dengan grup Gawang 19 Tamaria, kita tanya gabus tu ngomong ustaz lah. Tapi ustaz dah buka bodoh kat luar ni. Kalau kita main di wang klien tu, nak pergi rumah saya, Shelung tu, Simpang 3 Shelung tu kan, sebelum pada tu ada beliau buka madrasah apa Hafizah dan Alimah untuk perempuan. Dah nak mula operasi dah, dan saya difahamkan ada dah sebagian budak masuk, tapi pembayaran tempat duduk dengan tanda belum selesai. Lebih kurang RM6,000, tapi dah dapat dah RM3,000 tadi dipelih tu. Dia telefon kata, Masya Allah, rezeki ada lah. Tadi kuliah muslimat di Tamaria, dapat sikit. Jadi siapa nak bagi sedih boleh bagikan beliau sendirilah. Wallahualam. Moga-moga kita dapat kongsikan ganjaran pahala di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahualam. Subhanallah wa subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وتلاوة القرآن وتعليمنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله. تقبل الله.